Hi everyone, hari ini Nita nak share top 5 item yang wajib kita bawa balik untuk souvenir daripada Istanbul ke Malaysia. Tempat kelima, fridge magnet. Nita suka sangat dengan fridge magnet sebab ianya murah, senang simpan dan yang paling penting sekali penuh dengan kenangan. Sebelum nak buka peti ais, mesti dah nampak dah, teringat dah trip pergi Istanbul. Fridge magnet yang wajib korang beli adalah jenis yang marmar macam ni sebab biasanya kat negara lain tak ada kat sini je. Tempat keempat, teh Istanbul. Teh Istanbul ni best sebab apa? Rasa dia lain. Dia akan mixkan macam-macam rasa. Ada yang rasa manis, ada yang rasa masam. Untuk Nita paling suka teh yang ada rasa delima. Tempat ketiga, rempah ratus. Turki memang tempat syukur rempah. Bau dia pekat, warna dia cantik, sesuai untuk masakan Malaysia juga. Macam Nita beli 2 rempah, iaitu rempah seasoning yang boleh kita pakai untuk overall. Maksudnya boleh buat untuk daging, boleh buat makan untuk ayam, ataupun kita boleh buat juga untuk ikan. Dan ada rempah lagi Nita beli, dia lebih kurang rasa dia macam kurma sikit. Yang itu pun sedap juga. So Nita beli 2 jenis. Ini adalah benda yang wajib korang beli sebab dekat Malaysia lain rasa dia dengan dekat Istanbul ni. Ni sedap, ni pun sedap. Nita rasa ni sedap. Ni sedap. Tempat kedua yang wajib korang beli adalah kuih muih Turki. Yang ni dia macam manisan dia. Apa yang best dia adalah Turkish Delight ni dia ada banyak jenis. Dia ada macam baklava, dia ada rasa pistachio, dia ada rasa sweet, ada rasa Nutella, ada rasa macam-macam jenis ke kacang. Tapi bila dah makan susah sangat nak berhenti. Tapi kalau macam Nita suka yang jenis pomegranate tadi. Lepas tu and then dia dalam dia tu ada kacang dan juga ada rasa coklat tu. Memang sedap sangat. Ini manisan dia dan puas hatilah. Kalau tak beli tu yang akan rasa menyesal. Okay, tengok dia dah wrap siap. Kalau shopping kat sini dia wrap siap. Sedap. Tempat pertama, tada! Table runner. Okay, design Turki ni dia sangat special sebab dia nampak sangat mahal dan sangat eksklusif. Jadi kalau kita letak dekat atas meja tu, dia ada banyak pilihan. Dia ada 6 seater, 8 seater, 10 seater. Jadi untuk you all semua, kalau dah letak dekat atas table tu, terus dia transform jadi terus rasa macam makan dekat Istanbul. Jadi you all semua kalau datang ke Istanbul wajib beli table runner. Sebab table runner dia ni memang very high quality sebab dia buat dengan tangan. Dan ada certain masa tu dia ambil masa yang agak lama untuk siapkan satu-satu table runner ni. Jadi untuk semua wajib beli tau. Follow Nita untuk tahu lebih banyak tips lagi. Thank you, bye.